InsyaAllah ada zone test dan juga SYM 400. Dua-dua ni spec adventure. Okay, kita review sikit berkaitan dengan kedua skuter ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni di hadapan saya ni first time saya dapat lihat kedua-dua model ni di hadapan saya. SEDB bukan. Ini adalah zone test 368G sebelah ni. Okay, dan ini adalah SYM XTG 400 SYM ni nampak ni. Ini di antara dua model yang hangat sekarang, yang dikatakan di Malaysia. Okey, cuba kita pusing-pusing dulu tengok. Dua model ni ada peminatnya sendiri. Okey, saya juga pernah memiliki SYM dan sekarang ni pakai zone test. Jadi satu daripada Taiwan, SYM ni daripada Taiwan ujung tu, dan ini daripada China. Zone test 368G cc, 368cc. Ini 400cc. Horsepower juga berbeza. Tapi horsepower zone test ni lebih tinggi, 38 horsepower. Okey. Tengok fork dan juga fork lebih kurang sama. Cuma kalau kita lihat rim dia, ini 17, itu 15. Okey. Tak apa, kita pusing dulu, kita lihat dulu. 368. Okey. Okey, zone test ni dia pakai spoke. Spoke lidi, manakala untuk SYM ni dia pakai spoke rim. Okey. Nanti kita akan bagi tahu anda semua melalui sales girl Zana. Nanti dia akan bagi tahu berapa harga. Okey, harga kedua model ni. Saya rasa untuk zone test ni semua dah tahu. Dan ini untuk SYM ni dia ready stock tau. Ini ada ready stock. Okey, ini ready stock. Siapa nak datang nak ambil, ini ada ready stock dekat Wirada Kajang. Sebab owner asal dia nak ambil ini, dia nak ambil SYM, tapi dia tengah berbelah bahagi lagi sama ada nak ambil SYM atau ambil zone test. Dia pening kepala dah. Dia nak ambil SYM ke nak ambil zone test. Ada orang kata zone test bagus, feature baik, betul. Ada orang kata SYM ni Taiwan dah lama dalam Malaysia, enjin Taiwan bagus. Ya, betul. Ini terpulang pada anda semua. Saya tak nak orang kata racun apa-apa. Tapi kalau saya ada pilihan saya masing-masing lah antara kedua ni. Tapi okey, ini atau ini, nanti saya akan buat review lah. Okey, yang lain. So hari ni SYM 400 atau zone test. Tapi model ni 6 bulan baru dapat. Booking dulu. Yang ini ready stock. 31,000 lebih. Okey. Okey, ini dia meter SYM. Ada orang suka, ada orang kata kecil, ada orang kata okey. Janji nampak. Pressure control, ABS. Okey. Sensor. Ni minyak dah habis. Kilometer. Ini SYM. Ni keyless je. Kira SYM. Kami Hadi, sibuk. Tu pomen terbaik. Ni dia. Okey. Tapi zone test je, meter dia lebih sah sedikit. Bukan sikit, banyak. Tu dia, tengok. Tu.
Lepas tu ramai orang lagi masih memikir zone test atau SYM. Tu dia, nampak? Semua ada TPMS, sensor, tekan tayar belakang, depan. Ambil gambar sikit bang. Tu dia. Dengan beracun ni. Ni feature zone test. Zone test ni banyak kali saya review. SYM ni baru hari ni. Okay. Seat dia agak kecil sikit. Untuk seat ni tak besar sangat. SYM dapatlah satu helmet. Okay. Okay. Tapi jelah dia pakai rantai dan juga CVT. Bukan fully rantai. Dia ada CVT dan belting dalam CVT tu dan juga rantai. Dia punya harga 32,600, deposit abang 5,000 Abang punya pinjaman 27,600. Okey. Okey, bulanan 598 selama 5 tahun Baik. Okey, sini abang sign. Oh, banyak kena sign ni dapat. Ni surat ambil motor, abang tulis sign nama dia. Oh, nak dapat motor kena sign dulu. Biasa. Oh, harga cash 32,600 on the road. Gelun Harga loan harga loan. 21. Alhamdulillah keluar hari ni. Ada lagi. Form abang, dia akan tolak dekat CMB tiap 2 hari bulan. So mungkin abang punya ni 2 hari bulan 12 lah. Sini abang sign. Sama, dan So, hari ni motor keluar. Kena sign agreement. Tak ada apa yang patut. Motor keluar. So, hari ni masih lagi ramai yang ambil zone test sebab stok semakin banyak ni, nampak? So, hari ni ramai datang. Ada yang nak ambil motor hari ni. Okay, di luar sana. Hari ni abang ni daripada Rawang. Dia datang sini sebab nak ambil motor. Lama juga dia tunggu 9 bulan. Tapi dia relax je. Ini untuk ride bang Ke bawa pergi kerja? Bawa pergi kerja. dah setting semua belum? Dah. Okey. So dah testing semua connect kan? Dah. Dapat t-shirt zone test tak? Ha? Macam aku dapat tu. T-shirt kena ikut konvoy. Tak, kat sana. Ini dia nak test. So, siapa nak test motor, zone test 368, kita kat luar. Dia orang nak test hari ni. Tengah berbelah bagi lagi, test dulu. Ini racun lah betul. Racun jadi terus. Jadi untung berkilat. Dalam banyak lagi nampak. Tapi bukan tak ada ready stock kena booking semua. 6 bulan macam ni kan? 6 bulan. 6 bulan macam ni. 6 bulan. Jangan banyak sabar, bersabar. Dah keluar je listnya. Insurans berapa, road tax berapa. Road tax dia RM180, insurans berapa? 800. Ya. 800 saja. Rasanya lah. Kalau buat rider tadi. Buat rider apa? Dia punya ni. Insurans tengok. Rider, single rider rasanya sebab rider dah.
lepas lah. Saya tak sampai rasa. Saya kundang. Oh, kundang dia. Turun bawah lah. So, bayar hari ni awak balik. Sini atas lah. Tak balik. Pusing-pusing bagi cukup RM1,000 kan? Itu dia. Haji ni atas. Pergi alo lempah kejap. Tak balik. Okay, baik-baik bang. Baik-baik. Bismillah 7 kali. Selamat. Motor baru dah keluar.